Ustaz akan kongsi pada tuan-tuan satu amalan dia panggil Asrar Abdul Jabbar. Asrar Abdul Jabbar. Siapa Abdul Jabbar tu? Ustaz tak mau cerita lagi. Nanti dah tuan-tuan join kelas, Ustaz akan cerita siapa tu Abdul Jabbar. Banyak orang gunakan Abdul Jabbar ni. Ustaz akan kongsikan siapa dia Abdul Jabbar dalam kelas nanti. Okay, Asrar ni adalah rahsia Abdul Jabbar. Dan ilmu ni adalah amalan Ustaz akan kongsi ni lah satu amalan dia panggil ilmu semula jadi. Maksud ilmu semula jadi memang hebat. Bila sebut ilmu semula jadi, mana-mana tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi belajar, kalau dia tulis itu, guru tu tulis ilmu semula jadi, memang ilmu tu hebat. Ilmu ni tuan semua, ilmu Asrar Abdul Jabbar ni, dia kita boleh gunakan untuk multifungsi. Multifungsi, tuan-tuan boleh guna untuk serangan, tuan-tuan boleh gunakan untuk perlindungan, tuan-tuan boleh gunakan untuk kerezekian, tuan-tuan boleh guna untuk untuk pelarisan, tuan-tuan boleh guna untuk pengasihan. Semua tuan-tuan boleh guna. Dan juga tuan semua, yang best tuan-tuan, ilmu Asrar Abdul Jabbar ni adalah tuan-tuan semua, dia merupakan ilmu yang semula jadi yang mana kita boleh buat mengesan, boleh buat pengesanan, scanning pada tempat-tempat yang angker. Angker apa? Tempat yang keras. Tempat yang keras, orang Indonesia panggil angker. Dan tempat yang keras, kita boleh dikesan, santau kat mana kita boleh kesan. Itu multi purpose. Dia punya multi. Dan juga semua, kita juga, kalau musuh nak serang kita, dia boleh bertindak, ilmu ni juga bertindak seperti ilmu pukulan jarak jauh yang mana musuh tak akan dapat menyentuh badan kita, musuh tidak dapat nak cederakan kita, musuh tidak dapat nak gunakan kita. Bahkan tuan semua, kita juga boleh pukul musuh tersebut tanpa sentuh badan. Dia datang, kita berat, pum, kita gitu dan semua, dia akan tumbang. Ataupun kita pum, kita macam tu dan semua, dia akan tumbang. Inilah penting ilmu seperti ini. Yalah, macam ustaz ni, dia tua-tua ni, dia usia ustaz dah 60-an, dah puluhan, dah hampir 70 tuan semua. Maka tuan semua, ilmu seperti ini penting. Sebab kita tak perlu gerak banyak. Kita duduk atas kerusi je, kan duduk atas kerusi, musuh datang, kita macam tu, kita buat gitu dan semua, musuh akan jadi tumbang. Tak perlu dah nak buka silat apa semua. Ini penting lah, kan, bagi anda yang tua-tua lah. Bagi anda yang muda pun, bagus juga. Kadang-kadang kita sedang minum air, malang tidak berlawan, orang datang pukul kita tak perlu bangun, hanya tuan-tuan kita diamkan diri saja, musuh akan jatuh. Itu dari segi pertahanan diri. Dari segi pengasihan juga sama juga tuan semua. Tuan-tuan boleh gunakan ilmu ni untuk nak tarik sebuah ramai pelanggan agar orang kasih mendengar cakap anda semua. Apa yang anda sebut orang akan dengar. Ini kita nak ilmu studi insya-Allah. Jadi kalau boleh tuan-tuan semua, kalau nak ilmu ni, insya-Allah kita jumpa pada 22 bulan 3 ni jam. Kita buat siang hari, bukan buat malam, kita buat siang hari. Sebab bulan puasa. Jam 11 pagi hingga 12 atau pukul 1 untuk anda semua. InsyaAllah kita akan puas, Ustaz akan kupaskan sehingga anda puas dan amalan mudah saja insyaAllah. Kita jumpa pada 22 bulan 3 dalam Asrar Abdul Jabbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.